Ish, banyak sampah. Berat Nana. Weh, asal kau kotak sampah ni? Tak apa lah. Boleh guna untuk benda lain. Oh. Menurut kajian, Malaysia mencatatkan 36.7 ribu tan sampah sehari. Banyak juga tu. Pada masa kini, Malaysia menghadapi masalah pembuangan sampah yang semakin meningkat. Terutamanya, sampah yang susah dilupuskan ialah bahan yang berasaskan plastik. Hal ini menyebabkan pencemaran alam sekitar kerana bahan ini sering digunakan dan dibuang dalam jumlah yang banyak. Sebagai jalan penyelesaian, bahan yang dibuang boleh dimanfaatkan mengikut kreativiti masing-masing. Maka, kami mengeluarkan satu cadangan inovatif iaitu dengan menggunakan sebahagian barang terpakai untuk menghasilkan kincir air. Projek ini bukan sahaja berupaya mengurangkan sampah, malah menggalakkan amalan kita semula dalam kalangan masyarakat. Selain itu, dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Maka, kami tampilkan satu jalan penyelesaian iaitu mencipta kincir air menggunakan bahan terpakai sebagai contoh penutup botol plastik, lidi dan kotak. Projek ini menggunakan air untuk menggerakkan kincir. Daripada sudut sains pula, kincir air ini menggunakan tenaga air yang ditukarkan kepada tenaga kinetik dan seterusnya kepada tenaga elektrik. Bagi menghasilkan projek ini, kami memerlukan beberapa bahan seperti beberapa penutup botol plastik, sebatang lidi, sebahagian papan kayu, beberapa penutup tin, sebuah kotak, beberapa urat benang, sebuah DC motor dan lampu LED. Kos anggaran untuk projek ini hanyalah sekitar 4 hingga 5 ringgit sahaja. Dengan bajet yang rendah, kami berjaya mencipta satu inovasi yang menarik dan berguna. Pertama sekali, penutup botol plastik akan dilekatkan pada penutup tin dan berfungsi sebagai penerima arus air untuk bergerak. Seterusnya, lidi berfungsi untuk membantu kincir berputar. Sebahagian papan kayu pula digunakan sebagai tapak dan untuk menstabilkan kincir. Apabila kincir berputar, kotak yang di belakang akan mengikut putaran tersebut, lalu DC motor akan menerima putaran tersebut melalui benang dan menjanakan tenaga elektrik. Lampu LED pula digunakan untuk melihat kehadiran tenaga elektrik yang dijana. Bagus juga idea ni. Ya, saya setuju. Projek ini juga dapat memanfaatkan iklim biasa dengan menggunakan air hujan. Tak sangka kan, dengan beberapa bahan saja, kami dapat menghasilkan idea yang dapat menjimatkan tenaga elektrik.